Kalau ada sotong dalam peti, jom kita masak sotong masak kicap pedas. Menu yang ringkas tapi sedap, nak masak pun tak susah. Mula-mula kita kisar bawang merah, bawang putih, halia dan cili padi. Bahan simple je tapi inilah yang bagi aroma wangi. Di dalam kuali, masukkan sotong dan masak seketika sampai air sotong keluar. Jangan masak lama sangat, nanti kalau terlebih masak, confirm jadi liat. Menggunakan kuali yang sama, tumis bahan kisar sampai naik bau. Masukkan cili kisar dan masak sampai pecah minyak. Bahagian ini penting untuk hilangkan rasa mentah cili. Lepas tu, masukkan sos cili, sos tiram dan kicap pekat. Campuran 3 sos ni yang buat kuah rasa pedas, manis dan masin yang seimbang. Gaul hingga semua sebati. Sekarang barulah kita masukkan balik sotong tadi. Gaul dan tambahkan sedikit garam dan serbuk perasa. Kemudian masukkan bawang Holland dan cili padi. Gaul rata sampai bawang tu layu sikit. Senang je kan nak masak menu ni, tak guna banyak bahan pun. Dah siap sotong masak kicap pedas kita. Bau dia dah cukup buat nasi kita habis sepinggan. Lauk ekspres yang confirm buat meja makan kita meriah. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.